Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku telah dijemput oleh kawan untuk join dia punya basking dekat camp Sungai Pandan, Jiwa Camp. So aku baru sampai. Tempat ni kira kali kedua aku datang, dan aku sangat terkejut lah. Tempat ni memang ada vibe, babe. Ada vibe lah. Kalau buat event kat sini memang best lah. Suasana dia memang, aku nak cakap kat korang pun susah lah, tapi boleh katakan happening juga, tapi tenang. Macam tu lah. Nanti aku review kat korang lah tempat ni. Aku akan bawa korang pusing-pusing lah, tengok. Okay. So suasana kat sini dah dalam pukul 7 malam lebih lah. So suasana dia gelap sikit lah. So aku nak meraya-raya kejap, survey tempat ni. Aku harap kualiti video ni clear lah. Banyak juga pengunjung. Aku tak pasti kat sini ada event ke apa, tapi aku rasa ada event kot. Camper lah semuanya. Ish, best kot. Tempat ni best lah. Aku nak meraya-raya kejap, pusing-pusing, survey. Best gila juga. Aku rasa aku pun nak beli lah kemah macam ni. Dapat beli kemah macam ni, barulah puas hati, babe. Dia tak boleh tumpah kalau saya Budak-budak kecil pun ada. Budak-budak kecil pun ada. Dia orang ni tak tahu daripada mana. Hidup lah tempat ni, live lah. Sangat-sangat live. So malam ni aku akan perform kat sini. Malam ni perform kat sini. Dalam masa sama boleh enjoy lah tempat ni. Pentas dia kat tepi sana. Tunggu kat member-member ni sampai, tapi tak sampai lagi. Best lah. Tempat ni vibe lah. Dia, aku nak bertanya-tanya khabar dulu dengan geng-geng kat sini. Dia orang pun aku tak tahu daripada mana lah. Aku pun tak tahu ada orang daripada mana ni. Okay, jumpa lagi kejap lagi. Okay, adalah ronda-ronda sikit, 2-3 round tadi. Jumpa satu akak tu, interview dia kejap. Tempat ni rupa dia open lah untuk semua orang yang mana berminat nak camping kat sini. Dia bagi satu hari dalam RM80 lah. Satu hari RM80 tapak, untuk satu tapak. Dan kemudahan semua dibagi lah. Kemudahan semua dibagi. Ngopi dulu. Baru sampai ni member ni. Seorang ni baru sampai. Okay. Alright. Member dah sampai dah. Aku kena kopi dulu lah. Mengah agak lah nak berjalan sini, jauh, babe. Ada budak-budak main. Ada budak-budak main kat sini. Ada hammock lah, ada banyak lah, dia pasang hammock. Tempat ni memang vibe lah. Ada vibe lah tempat ni. So memang
Siap ada barista lagi. Siap ada barista. Ada orang buat kedai kopi sini. Jadi okey lah kan. Siapa yang tak nak tempat cantik macam ni jadikan tempat untuk destinasi berehat-rehat bersantai-santai bersama keluarga kan. So aku macam biasa ngopi dulu. Okey, nanti sambung. Sesi setup sedang berlaku. Member tengah setup. Hilangkan tu. Kejap lagi lepas isyak kita boleh start lah ni. Ni vokalis kita lah. Dalam kereta. Dalam kereta. Dalam kereta. Kita. Hello geng. Tadi hujan lebat. Sebelum kita orang start basking, hujan lebat. Jadi ada aral sikit. Jadi saya tak dapat nak ambil video lah masa saya basking. So dalam 20 minit saya basking tu baru hujan berhenti. Jadi dah tak sempat dah saya nak ambil video. Nak ronda pun tak boleh. Nak tunjuk kat korang tempat-tempat lain kat tempat ni pun tak boleh. Sebab hujan dengan tanah becaknya apa semua. Jadi ni pun basking dah habis. Saya pun dah nak balik rasanya. Tak dapat nak kongsikan kepada korang semua lah tempat ni macam mana kan. Tapi insyaAllah sekiranya ada waktu lagi untuk saya basking kat sini, dapat lagi job untuk basking kat sini, saya akan kongsikan kat korang semualah suasana kat sini macam mana, crowd dia macam mana. Tadi pun crowd pun agak sendu sebab hujan kan, gerimis. Jadi kita orang tak dapat, orang kata apa, feedback yang best lah. Tak dapat energy yang best kan. Kita orang main lagu galau je, lagu-lagu sedih je kan, ikut mood. Tambah-tambah pula tempat ni sekarang dah ada line telefon. Dulu tak ada line telefon, orang boleh fokus kat baskers. Tapi sekarang bila ada line telefon dah masuk ni, dia orang dah masing-masing sibuk main handphone lah, apa dah. Jadi macam tu lah keadaan dia. Okay lah geng, saya pun nak gerak balik. InsyaAllah nanti ada waktu ataupun ada event-event yang best-best ke, ada momen-momen yang best, saya akan kongsikan lagi dengan kawan-kawan semua. Okay, selamat malam. Assalamualaikum.